guys, saya nak buat mainan. Okay. Korang ambil slime dan apa saya jauh sangat ni. Dan kipas. Kipas yang macam ni je tau. Kipas yang macam ni je. Okay. Dan kita buat atas lantai. Nanti slime kena kat kapet. Sekejap. Okay, sekejap. Saya repair sekejap. Sekejap. Dia lambat tak dia? Tak. Okay. Pertama sekali, kita bawa keluarkan slime ni. Slime ni kita bawa keluarkan sekejap. Okay. Wow, bestnya. Okay. Pertama sekali kita buat bulat dulu. Kejap, saya buat bulat. Okay. Okay. Dah siap dah. Kita buat bulat. So, kita letak atas lantai. Kita ambil kipas. Lepas tu. Ingat. Okay. So dah. Lepas tu langsung kita ambil bekas ni. Lepas tu kita tutup. Lepas tu kita letak atas tengah-tengah ni. Kita letak kat tengah-tengah ni. Korang tengok je. Korang tengok sini. Jangan tengok saya. Saya tengah nak buat sini. Bukan je tak tengok. Okey. Okey. Tengok belakang ni pun sama juga. Lepas tu, kenapa yang gerak sangat ni? Ada juga kena lupa. Oh, tengok anak bulan lagi apa Kat sekolah saya ada pernah tengok anak bulan. Ya. Okey, dah. Lepas tu, okey. Dan kita buat macam ni guys. Dia rasa dia daripada kaki dia tunduk Saya kat sini. Okey, jom. Okey, korang tengok slime. lambat nak kena naik. Okey, ni dia. Semenjak ni. Lepas tu langsung korang jadikan dia macam gitu. Tahu nak naik. Siapa tu yang bawa tu? Saya sendirilah. Apa lagi? Okay. So, kita main. Tengok Terbalik. Kalau berhenti bayar ni dia. So dia jadi, korang boleh main-main tau. Tapi kita nak buat benda lain pula. Okay. Sekejap, saya hancurkan dulu ya slime ni. Kita hancurkan dulu slime ni. Gas. Okay, so sini. Saya ni pakai tab. Okay. Dan pertama kali korang kena sediakan kipas juga, sama bahan dengan tadi juga tau. Okay. So slime ni kita akan jadikan slime ni kita akan jadikan dia mainan. Okay, macam ni. Sekejap. Okay, tak tahu. Hebat. First kalian buat kan. Korang buat macam ni. Sekejap. Sabar je lah. Buat bulat. Sekejap, saya pergi sini.
macam ni tau. Korang apa buat lah, cepatlah. Cik lah. Malas korang ni. Korang ni malas lah. Tak fikir kan. Itu pun malas. Nak minta tolong je pun tak boleh. Dah barang sedia tak untuk nak angkat dia? 1, 2, 3. Jadi kedai karipap. Kedai karipap. Wah, jadi banget. Jadi banget. Lah. Saya salah. Papa telefon. Jadi. Kenapa macam jauh pula ni? Okey. Bekas ni. Terbalik. Terbalik pula. Macam ni. Dan korang buat. Hand nama dia. Kamu tu dah famous kot sekarang. Apa nama tu dah famous. Tapi sekarang aku anak di Islam. Okey, kejap. Tengok tangan saya ni. Tengok. Nak baca nama ni. Ha? Siapa yang hai tau? Yang budak tu kan nama Han. Nama tu dah famous. Dia sekarang tu yang nama anak dia tu ada Han tu. Okey. Kita tak tahu nama lelaki dia. Dah sebab Mami ada anak perempuan. Tahu kan? Okey. So, kita buat macam ni. Dan langsung. Gagal ke sekali lagi. Kita cuba lagi. Macam tak cukup je selain ni. Kecil je. Tak apalah. Yang penting kita dah dapat. Kita dah ikut. Okay. Tak apalah. Salah. Okey. Lama je selling. Kita ambil getah dengan. Tak ada. Kita buat bulat. Lepas tu kita buat macam ni sikit. Buat macam apa Yang tu tu? famous tau. Okay. So kita ambil getah ya. Okay, kita ikat guys. Wow, jadi guys. Jam slime. Jam slime. Wow, jadi. Wow, guys tengok ni. Sini korang tengok. Jadi guys. Mami tengok ni. Sakit Mami. Tolong. Okey, Mami saya terkejut. Sebab saya ni cerdik juga lah. Caca. Kini. Apa lagi yang korang nak saya buat? Saya tengok ya. Kejap. Wow, bestnya. Kejap. Dilarang ketuk. Di dalam ketuk. Saya saja je. Okey, slime ni kita simpan. Mana bekas tu ni? Sekejap. Dan kita ambil. Sekejap. Jadi guys.
Nenek sampai tidur. Sano, tenas sekono. Sano. Oke. Jom. Simpan. Oke, dan jalan sedikit. Oke, sampai sini je tau video kita. Bye-bye. Jumpa di part 3 nanti tau.